Jam ni memang limited edition. Dia keluar hanya 500 pieces saja. It's a good investment for a long term. Sound Studio sebenarnya melihat kepada perkembangan mereka yang hebat di Malaysia. Jadi bila kita melihat Fatih ni pembuat jam tu berasal daripada Malaysia. Jadi sebab tu kita nak ketengahkan, sebab kita pun ada baca background Tuan Haji ni, wah background dia hebat, dan kita nak cerita Tuan Haji ini menjadi inspirasi kepada orang Malaysia. Saya rasa kerana background story of Fatih Watches, ianya adalah hasil daripada anak tempatan sendiri yang mempunyai banyak pengalaman-pengalaman di luar sana dengan jenama-jenama international yang jenama yang dihormati, tetapi sekarang ni kembali ke Malaysia dan mencipta jenama sendiri, Fatih Watches, dan saya rasa ianya satu kebanggaan untuk rakyat Malaysia. Yang paling unik tentang Fatih ni sebenarnya apabila jenama jam yang direka dengan berkualiti tinggi. Belum ada lagi jam jenama tempatan yang direka dengan berkualiti tinggi, dan saya nampak bahawa Fatih ni akan bukan hanya berada di pasaran Malaysia tetapi akan berada di pasaran international. Menunggu masa saja. Apa yang uniknya ialah first thing first is Malaysian touch dengan cita rasa international, dengan sentuhan-sentuhan orang kata, kalau made in Switch ni kita tahu mutu kualitinya, tetapi di sini kita ada sehebat mereka tetapi made in Malaysia. Itu dia punya wow factor lah. Okey, kepada siapa-siapa pemegang ataupun peminat ataupun yang belum beli jam Fatih ni, korang simpan, sebab jam ni memang limited edition. Dia keluar hanya 500 pieces saja. So korang simpan kerana background dia adalah mereka yang hebat, yang bukan kaleng-kalengnya mereka, dan jam ni satu hari nanti akan jadi aset besar kepada korang boleh jual dengan harga yang lebih tinggi. So this is a very good investment. Saya rasa anda semua adalah pembeli atau peminat jam yang bijak. Kerana apa? Kerana anda membeli Fatih. Di mana Fatih ni walaupun ianya jenama bunyi macam Malaysia, tetapi kualitinya kualiti yang baik, yang hebat, dan it's a good investment for a long term. So insyaAllah apa yang anda beli sekarang ni 10 tahun lagi mungkin 50 kali ganda harganya.